Salah guna kuasa pemegang veto PBB wajar dinoktahkan atau PBB dan Majlis Keselamatan akan terus gagal menjalankan fungsinya yang sebenar. Sudah sampai masa kuasa veto 5 anggota tetap Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Kerana apa? Kerana ia dianggap mempunyai struktur lapuk dalam membuat keputusan besar. PBB juga kini semakin lumpuh dan buntu. Tiada lagi taring untuk menangani pelbagai konflik dunia. Dunia mula meragui keupayaan PBB dan Majlis Keselamatan. Mandat untuk menjaga keamanan dunia kian pudar. Wibawanya PBB kian terhakis hanya kerana sistem kuasa veto yang dimiliki Amerika Syarikat, United Kingdom, Rusia, China dan Perancis. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa antara yang pernah mendesak pemansuhan kuasa veto Majlis Keselamatan PBB di pentas persidangan antarabangsa. The veto power has paralyzed the Council, while the lack of representation from regions such as Africa and Latin America reflects a bygone era. Instead of being a vehicle for action, the Security Council has too often become an instrument of deadlock. We see the consequences in places like Gaza, in the persecution of the Rohingyas. Demikian petikan ucapan Datuk Seri Anwar pada Common Action Forum 2024 di Kuala Lumpur Disember tahun lalu. Jelasnya selagi kuasa veto belum dapat dimansuhkan, dunia mesti menggubal peraturan jelas dan tegas bagi mengawal penggunaannya dan bukan sewenang-wenangnya. Kuasa veto ini menafikan hak suara majoriti yang sangat tidak demokratik. Yang kedua, kuasa veto ini boleh dilakukan sewenang-wenangnya demi kepentingan negara besar ini. Dan yang ketiga, kezaliman Israel yang tidak lagi terbendung ini sentiasa dibela oleh Amerika Syarikat. Dan ini memberi mesej yang sangat besar kepada keamanan dunia yang melihatnya dengan penuh kebimbangan apabila ianya disalahgunakan oleh Amerika Syarikat demi kepentingan negara tersebut dan juga kepentingan Israel. Veto Amerika Syarikat dalam siri draft resolusi akan datang mungkin bakal terjadi lagi. Dalam konteks genosid Israel di Gaza, mana mungkin keamanan dapat dicapai di wilayah itu yang kini semakin lunyai dibantai Israel jika tiada ketetapan muktamad tentang fungsi kuasa veto yang kini jelas dan nyata berpaksikan kezaliman dan kekejaman.